Pada abad ke-15, Kesultanan Melaka bukan sekadar pusat perdagangan. Ia adalah empayar yang menguasai seluruh rantau. Tapi siapa sangka dari empayar itu akan lahir satu lagi kesultanan, yang hari ini kita kenal sebagai Kesultanan Pahang. Cerita ini bermula dengan Sultan Mansur Shah, pemerintah Melaka yang terkenal bijaksana. Pada tahun 1470, baginda menghantar puteranya, Raja Muhammad ke Pahang. Tujuannya bukan sekadar meluaskan kuasa, tetapi untuk menjadikan Pahang sebagai negeri naungan yang diperintah oleh darah diraja sendiri. Raja Muhammad ditabalkan sebagai Sultan Muhammad Shah, dan bermulalah Kesultanan Pahang sebagai cabang rasmi Kesultanan Melaka. Selama beberapa generasi, Pahang diperintah oleh keturunan ini. Namun segalanya berubah pada tahun 1511 apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis. Sultan Mahmud Shah terpaksa berundur dan pusat kuasa di Raja Melayu runtuh. Negeri-negeri taklukan seperti Johor, Riau dan Pahang mula berdikari. Tetapi tanpa perlindungan pusat, mereka terdedah kepada perebutan kuasa dan pengaruh luar. Inilah yang mendorong Pahang untuk bergabung secara politik dengan Johor dan Riau Lingga, mewujudkan apa yang dikenali sebagai Empayar Johor Riau Pahang. Tujuannya jelas, untuk menghidupkan semula kekuatan Melaka yang hilang melalui kerjasama waris-waris Sultan Melaka. Namun gabungan ini tidak kekal kukuh. Apabila pengaruh Belanda dan Bugis meningkat di Johor dan Riau, kuasa dipecah-pecahkan. Di Pahang pula, kuasa Sultan semakin lemah dan diisi oleh satu tokoh yang semakin kuat, Bendahara. Pada asalnya, Bendahara hanyalah penasihat dan pemegang amanah raja. Tapi dalam kekosongan kuasa yang semakin ketara, Bendahara Pahang mula menjadi pemerintah sebenar. Nama-nama seperti Tun Abdul Majid dan Tun Muhammad muncul sebagai pemimpin yang bukan sahaja mentadbir, tetapi memiliki kuasa sepenuhnya. Namun sistem ini juga tidak kebal. Apabila Bendahara Tun Ali mangkat, perebutan kuasa berlaku antara dua anaknya, Wan Ahmad dan Wan Mutahir. Inilah detik bermulanya Perang Saudara Pahang yang berlangsung selama hampir sedekad. Wan Ahmad yang tidak mendapat sokongan awal terpaksa mencari bantuan luar, termasuk dari Terengganu dan Siam, untuk melawan abangnya yang lebih berpengaruh dan disokong Johor. Peperangan ini bukan sekadar perebutan takhta. Ia mencerminkan konflik antara dua warisan kuasa, yang lama dan yang baru, antara Johor dan Pahang, antara pengaruh luar dan semangat berdikari. Akhirnya, pada tahun 1863, Wan Ahmad berjaya menewaskan Wan Mutahir, dan pada tahun 1881, baginda ditabalkan sebagai Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang pertama dari keturunan Bendahara. Namun, adakah ini bermakna hubungan dengan Melaka terputus? Tidak sama sekali. Sultan Ahmad dan keturunannya adalah pewaris sah kepada Bendahara Melaka, yang berasal dari garis keturunan di Raja Melaka sendiri. Malah salah silah di Raja Pahang hari ini, termasuk Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, boleh ditelusuri terus kepada dua cabang utama. Sultan Muhammad Shah, anak Sultan Melaka yang pertama kali memerintah Pahang, dan Tun Mutahir, Bendahara terakhir Melaka sebelum kejatuhan empayar. Jadi walaupun kuasa pernah berpindah dari raja kepada bendahara, darah di raja itu tidak pernah terputus. Kesultanan Pahang hari ini bukan sahaja pewaris bendahara, tetapi juga pewaris mutlak Kesultanan Melaka. Dari seorang putera yang dihantar ke Pahang, ke zaman bendahara menjadi raja, dan ke era sultan moden hari ini, kisah ini adalah satu garis masa warisan Melayu yang luar biasa.